Mereka juga berdepan cabaran seperti kesukaran memahami emosi, perubahan rutin atau interaksi sosial. Di sinilah peranan guru, ibu bapa dan masyarakat sangat penting. Anak-anak autism perlu diajar tentang isu-isu semasa, tentang cara bersosial yang betul. Contohnya, cara berinteraksi dengan kawan-kawan, cara berinteraksi dengan guru, cara membantu menghormati ibu bapa, dan cara untuk mengekalkan sebuah persahabatan. Autisme bukan penghalang untuk kerjaya. Mereka boleh berjaya. Dengan penerimaan dan sokongan, mereka mampu mencapai potensi sebenar. Di MAFA, kami percaya setiap anak istimewa ini berhak untuk bersinar. Selamat menyambut Hari Kesedaran Autisme Sedunia. Semoga kita sentiasa di dalam rahmat Allah. Assalamualaikum.